Semasa balik daripada mancing di satu tempat tak jauh dari tempat tinggal aku pun tak tahu apa yang aku nampak ni. Sebenarnya kawan aku dah pesan awal-awal, kau yakin ke kau nak balik seorang-seorang ni? Agak jauh jugalah perjalanan. Yalah, kita pergi mancing ni 4 orang. Jadi 3 orang ni rumah diorang dekat dia dengan tempat mancing. Jadi aku ni yang rumah yang agak jauh. Aku cakap tak ada apalah, aku pun balik naik kereta je, bukan ada apa. Lagipun aku dah biasa lalu jalan tu. Okeylah, kata kawan aku. Jadi aku pun mulakan perjalanan aku. Jadi aku jalan macam biasa gunakan kereta, tak ada apa nak takut, sambil-sambil tu pelayan lagu. Sehinggalah sampai di satu jambatan. Aku ternampak satu bayangan putih, dia duduk di tepi di atas jambatan tu, di penghadang jambatan. Aku naikkanlah lampu kereta aku gunakan high beam. Aku suluh tepat ke arah bayangan itu. Memang jelas bayangan warna putih, berkain putih. Aku bawa kereta aku, daripada laju aku terus slow. Aku perlahan-lahankan kereta sehingga aku betul-betul sampai dah hampir dekat dengan bayangan itu. Aku nampak bayangan itu bangun dan dengan perlahan-lahan dia terbang menyeberangi satu sungai daripada seberang ke seberang. Dan daripada situ, bila dia sampai ke seberang, aku terus tak nampak lagi ke mana hala tuju dia terbang. Tapi yang nyata aku nampak dia, memang dia berkain putih, berambut panjang. Aku sendiri pun tak tahu makhluk apa yang aku nampak. Sebab dia tak tunjukkan muka, dia hanya nampak daripada bahagian belakang. Itulah makhluk yang ketiga yang pernah aku jumpa selepas daripada aku jumpa budak misteri di tepi jalan. Dan ini kali ketiga aku nampak makhluk ni. Susah sebenarnya apabila kita boleh nampak sesuatu makhluk gaib ni. Ini bukanlah satu kelebihan sebenarnya, betul-betul satu beban bagi orang yang macam aku ni untuk melihat tu semua. Sebabnya tadi bila aku ceritakan, orang tak akan nak percaya. Jadi kalau anda suka kan cerita-cerita yang misteri begini, jangan lupa tolong support channel Yuzi Apai. Terima kasih.